Mula-mula tengok review dia, Kak Faz terfikir, sedap sangat ke? Ada satu kafe kat Setia Alam ni, dekat Google ada 696 review dengan rating 4.9 bintang. Rating tinggi tu taklah heran sangat, tapi heran sebab tak ada pun yang 1 bintang ke, 2 bintang ke, 3 bintang ke. Semuanya memang 4 dan 5 bintang. So hari tu Kak Faz singgah untuk cuba sendiri. Betul ke sedap? Bila dah cuba sendiri, barulah Kak Faz faham. Rasa makanan kat sini memang autentik dan susah kita nak jumpa dekat kafe-kafe lain. Melting bun ni bukan sekadar lembut tau. Dia cair di mulut dan kaya dengan aroma susu segar, real butter, gandum dan juga keju. Gabungan rasa yang susah kita nak jumpa sekarang. Nasi lemak dia pula memang betul-betul ngam. Nasi dia wangi, sambal dia pun sedap, macam sambal yang selalu mak-mak masak kat rumah. Bila dah cuba sendiri makanan kat Doris ni, Kak Faz faham kenapa ramai yang bagi 5 bintang. Ni antara kafe yang dapat review yang bagus bukan sebab dia viral, tapi sebab makanan ni memang sedap dan buatkan kita nak datang lagi. Kadang-kadang rasa yang paling sedap bukan yang paling moden, tapi rasa yang mengingatkan kita pada kenangan. Rasa masakan sebenar dan tak dimamah waktu.